Okey guys, kali ni kita akan sembang berkenaan animasi, iaitu Jumbo dari Indonesia, Ejen Ali dari Malaysia. Siapakah lebih bagus? Siapakah lebih baik membuat animasi? Okey, dalam video kali ini aku akan bagi pendapat aku siapa yang lebih bagus, yang lebih baik dia punya animasi. Adakah dari Indonesia? Adakah dari Malaysia? Korang pun boleh bagi pendapat korang dekat bawah. Siapa yang lebih menarik yang korang tonton? Adakah Jumbo ataupun Ejen Ali guys? Apa tunggu lagi? Sebelum aku nak lanjut video ni, seperti biasa aku nak minta korang like, komen dan paling penting korang subscribe video aku supaya aku lebih semangat membuat video yang akan datang guys. Apa tunggu lagi? Dan check it out. Okey guys, korang pun dah tahu Indonesia mempunyai animasi juga yang terbaru, iaitu Jumbo. Aku akui Jumbo animasi yang terbaik, tetapi aku kurang berminat. Tetapi Ejen Ali aku memang bagi 5 star. Dia punya musim, dia punya filem, dia punya jalan cerita dia memang sangat-sangat bagus. Manakala Jumbo masih baru dalam industri animasi guys. Kita pun tak tahu pada masa yang akan datang Jumbo akan lebih menarik dari Ejen Ali. Tetapi macam aku cakap tadi, siapakah yang lebih bagus? Siapakah yang lebih menarik dalam perbuatan animasi? Okey, aku akan bagi pendapat aku, Ejen Ali yang lebih bagus perbuatan animasi guys. Kenapa? Korang pun boleh tengok dia punya Ejen Ali, dia punya jalan cerita, dia punya perbuatan tu memang lebih menarik, dia punya coloring, dia punya efek. Manakala korang pun boleh tengok dekat Jumbo, dia punya efek agak gelap, agakkan yang animasi yang lama-lama. Manakala Ejen Ali dia punya efek memang bagus guys. Itu apa yang aku suka tengok dari Ejen Ali. Manakala Jumbo ni dia macam kartun-kartun lama, animasi yang lama, dia punya efek tu. Tetapi Ejen Ali dia punya efek memang luar biasa. Dia punya serangan, dia punya gerakan memang under level lah dia punya animasi. Tetapi Jumbo dia punya gerakan macam aku cakap tadi, dia ke kanak-kanakan. Manakala Ejen Ali dia ke keseluruhan, iaitu dewasa, kanak-kanak yang boleh tengok guys. Siapa yang berminat untuk tengok Ejen Ali ni, korang boleh datang ke Pawagam guys. Masih ada sekarang. Manakala Jumbo pula pun masih ada. Tetapi sambutan Jumbo memang lebih banyak daripada Ejen Ali. Kenapa? Ejen Ali pun boleh memotong sambutan. Manakala Jumbo, korang pun boleh tengok Jumbo dia punya animasi dari Indonesia, dan Indonesia dia punya populasi rakyat memang banyak guys. Manakala Malaysia dia punya populasi rakyat sedikit daripada Indonesia. Tetapi yang menarik dekat sini, Ejen Ali hampir memotong Jumbo guys. Kenapa? Macam aku cakap tadi, Ejen Ali dia punya sambutan memang banyak, memang keseluruhan dewasa ataupun kanak-kanak untuk melihatnya guys. Sebetul aku cakap, Ejen Ali lebih menarik daripada Jumbo. Manakala Jumbo sekarang kemungkinan sesuai untuk kanak-kanak, untuk dewasa pun sesuai, tetapi dewasa kurang berminat dengan animasi sedemikian. Itu apa yang pandangan aku, pendapat aku, apa yang aku lihat, apa yang aku pandang, apa yang aku analisis guys. Korang pun ada pendapat, korang pun boleh komen ke bawah. Siapakah lebih menarik, siapakah yang lebih bagus? Korang bagi pendapat korang dekat bawah guys. Aku bukan nak kata animasi Jumbo ni tak terbaik, tetapi aku kurang berminat. Ini pendapat aku, apa yang aku tengok guys. Untuk Ejen Ali, aku pun dari kecil sampai ke besar melihat
Agent Ali guys. Dia punya jalan cerita macam Upin Ipin lah. Korang pun boleh tengok Upin Ipin. Walaupun Upin Ipin ni apa orang cakap, untuk kanak-kanak, tetapi dewasa ada hati untuk melihat guys. Macam tu. Sebab Upin Ipin ni dia punya jalan cerita tu menarik, ada susah senang, ada kejayaan. Macam Agent Ali juga guys. Untuk Jumbo ni dia more tu kisah dongeng. Dia more tu kisah-kisah yang dia mimpi. Untuk Agent Ali dengan Upin Ipin ni dia macam ada teka-teki. Sebab tu aku minat kedua-dua animasi ni guys, Upin Ipin dan Agent Ali. Aku kurang meminat untuk Jumbo. Macam aku cakap tadi, dia more to kanak-kanak, bukan untuk keseluruhan. Okay guys, itu sahaja video aku kali ini. Kalau korang suka dengan video aku, like, komen dekat bawah. Assalamualaikum.